Assalamualaikum. Saya Tradua binti Muhammad Mokhtar dan saya Safia binti Muhammad Hanifah. Kami dari Tsunami TV. Sekarang ini merupakan hari kedua program kami. Dan sekarang ni kami berada di kampung air Brunei Darussalam. Setibanya kami di Brunei, kami telah disambut oleh seorang pemandu pelancong iaitu Miss Josh. Miss Josh menerangkan tentang peta negara Brunei. Kemudian, kami telah tiba di pinggir Sungai Brunei untuk menyaksikan Jabatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Jabatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin turut dikenali sebagai Jabatan Tempurung. Jabatan ini juga merupakan jabatan terpanjang di Asia Tenggara pada 30 km panjang. Seterusnya, kami menikmati pemandangan indah di Sungai Brunei. Di sini, kami berpeluang menaiki bot laju Brunei untuk ke kampung air. Kami bersama peserta yang lain memakai jaket keselamatan sebelum menaiki bot tersebut. Inilah masa yang ditunggu-tunggu, kami akan ke kampung air menaiki bot laju. Kami menaiki bot ini dengan berhati-hati. Pada mulanya, kami agak takut menaiki bot ini. Tapi kami memberanikan diri dan berasa teruja untuk meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan, kami melintasi sekolah-sekolah yang berada di kampung air. Sekolah ini merupakan sekolah institusi Kerajaan Brunei. Sekolah ini mempunyai 2 tingkat dan sebahagiannya diperbuat daripada kayu. Di sini juga terdapat beberapa jeti bot laju. Kami juga melalui galeri kebudayaan dan pelancongan kampung air Brunei Darussalam. Daripada jauh, kelihatan Masjid Omar Ali Saifuddin. Masjid ini kelihatan sungguh cantik dan menelah dari jauh. Sungguh seronok sekali mengembara di perkampungan air Brunei Darussalam. Kami turut melintasi balai bomba Sungai Kebun. Balai bomba ini turut berada di atas air. Ia dilengkapi dengan bot-bot bomba. Kami sungguh terpegun melihat masjid di atas air. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai ke destinasi kami. Nak tahu kami ke mana? Jangan lupa bersama kami di episod yang akan datang. Sekian sahaja liputan daripada kami, Kru Tsunami TV. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.